Annyeong. Hari ni berapa bulan weh? Hari ni 17 bulan 4. Last day of our class. So dah nak study week. So kita orang nak keluar dari housemate. Bye guys. Okay, kita orang dah sampai Putrajaya Central. Sekarang ni kita nak beli Sunway Velocity. So kita ada outfit yang paling cantik, Inaya in the house. Okay, kenangkan diri better than anybody else. Nampak? Kita ada Elisa. Hana nak masuk ke? Okay, so kita ada Hana. Sekarang nak pergi Sunway Velocity Mall sebab nak pergi Indo Theme Park ni. Okay? Sekarang ni nak naik LRT dulu. Bye guys. Wow, this was first time and last time. Naik LRT? Naik LRT juga. Wow. Oh. Okay, ni Elisa punya first time. Guys. Kita nak pergi top up duit dulu. Dah angkat. Bye. Itu asalnya bisa mana sana. Cantik LRT. Surau dekat LRT-nya saja. Dah top up. Nampak tak? Nampak. Itu mallnya yang sekarang nak pergi. Sunway Velocity. Sekarang nak makan dekat Jollibee. So, semua orang belum makan lagi. Makan. I ordered chicken and rice sebab lapar. Elisa ordered apa? Burger pun. Yang lain boleh sampai. Jadi kita dekat. Bye guys. I think so sebab banyak. Sebab before Mimi. Ini punya. Elisa punya. Oh tak nampak muka dah. Tak nampak muka. Ni Hana punya. Kau dah apa eh? Sama dengan Hana, spicy chicken burger. Gila. Kita dah sampai. Aduh. Aku pakai kamera, phone tak show. Bawa je ke nak bawa?
Alah, apa ni tu? Kita dapat. Macam nak dia siahan. Jangan. Sumpah living dia. Cepat, Elisa berhati. Wah, cepat. Cepat, 500. Tak kena dia, bro. Aku Bapak Nema Elisa. Jauh sikit apa? Dekat sana apa? Awak dekatnya. Alah, gelesir. Wah. Okey, Hana. Cepat, Ina berhati. Lagi dulu aja. Ina tu. Menu elektrik ni. 400 lah kau. Oh. Okay, Ina 100. Okay, tak masuk. Okay, ayo. Macam bahaya. Akak naik bol. Saya tak boleh masuk. 100 dulu. Say sorry. Okay, we're going up. Panas dah, buat aircon lah. Sekali tak ada paku. Anak! Ada bawa tak? Sejuk. Best you! Cepat! Okay, RM65 boleh. Sama-sama, fokus. Jangan teka-teka pula. Itu dia guys, nampaknya macam tak ada je. Macam tak ada je. Belum tekan. Cepat sikit, kau jauh sangat. Oh, 1, 2, 3. Empat. Bagi kau nombor 2. Kali ni. Nombor 8 kali ni. Aku dia bagi kepada nombor 8. Oh my god. Besar tempat dia. Nanti ada slide. Sini ada tempat main-main. Sini ada bola. Hi guys, welcome back to my channel.
Kita tengah bersantai-santai. Santai. Reading, paper reading kemudian. Kan guys. Ambil gambar. Besar guys tempat ni. Boleh datang. Boleh datang guys. Sekejap lagi kita nak naik sikit. Okay, hello. Penat lah guys. Aduh. Tak pusing. Ni guys. Ni, this is the top. Lepas tu sekarang diorang tengah cuba untuk naik atas. Tu ada Hana, Mimi, Ina. Lepas tu Ejisha kat situ. Lepas tu Ejifa kat sini. Lepas tu Ejin dekat rumah. Diorang bakal naik ke atas. Macam ikut juga kot sebenarnya. Okay. So, mana tu ikut? Oh, salah. Macam takut je. Cepatlah abang terus tunggu. Mana ni? Ni Weh, takut gila. Diorang akan merancang kat sini gila. Aku takut darah aku split already. Okay guys, diorang akan dari tu. Pasal tu kan diorang akan lompat kat sini. Bapak kiri weh. Sumpah lah. Sekejap. Korang dengar tak Mimi tanya dia boleh naik tak? I want to sit here and wait for them. Nampak tak? Lambai. Weh, tengah hujan. Okay guys, let's wait for them. Okay. Let's go. Kenapa ada turun? Oh my god. Tengoklah Mimi ni weh. Dia dah pozi-pozi. Dia macam rumah kedua dah weh. Ini bisa sumpah. Tapi tak. Dia takut lah. Dia rasa kalau sedap tapi tak faham. Sudah aku tercapuk macam mana nanti? Enggak, Hana! Dah! Oh my mommy! Kenapa dia tak mata? Abang yang apa tu? Kau nak naik sebelah tu ke? Sama je. Abang yang sebelah tu boleh ke? Okey, dah boleh. Kau kira gitu lah. Kau turun. Sebab tu dia master. Serius weh, Hana boleh start. Ayah, abang ni dah buat ninja warrior dah. Abang masuk YouTube saya tau.
position dah. Okay, betul-betul. Okay, bang, maju sikit. 1, 2, 3. Dah. Yang ni tak scary, itu scary lah. Ya kalau saya salah aku, sorry dah korang. Awak tu dah hilang kesabaran aku. Okey, harapan saya Mimi kat kat. Bukan nak driver boleh reverse. Lampu dah ada dah. Lampu warna-warni. Wah, yang ni. Yes. Balik benar. Jangan dia dah kau ni. Dia pakai dia pula. Dia naik yang level 3 weh. Selalu tadi tak ada video dia. Kita orang tak mampu. Kita naik level 2. Okay. So guys, masa saudara ni kan, apa perasaan korang dia kena hasil dengan orang yang korang tak pernah expect dia hasil dengan ikut? Kita mulakan dengan Elisa. Saya berabad saya selalu dalam kehidupan. Kita hanya mampu merancang dan Allah yang tunjukkan. So Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. So Allah adakan 5 orang ni untuk melengkapi. Ada orang yang ada kelebihan itu, ada orang kekurangan itu. So kita orang 6 ni ada melengkapi saja. Lepas tu sebagai contohlah Elisa tak pandai kita saja tu. So Allah adakan lagi 5 orang ni yang pandai saja tu untuk membantu Elisa. Kesannya Elisa dapat improve Elisa punya mata pelajaran Elisa lemah. Elisa lemah tu dapat isi budaya contoh macam tu. Simpulan. Kesimpulannya kita kena hargai setiap detik waktu yang kita spend sebab kita tak tahu bila hari terakhir kita bersama. Yang tanya pula. Tak ada lah kot. Tak, aku sorang je. Aku boleh kena sambung. Yang ni lakar. Biar berbeza. Expect lah dapat housemate yang ada hubungan dengan kenalan aku. Yang masa yang berkenaan. Masa tak expect akan jumpa dan orang yang personality really like compare daripada aku punya lifestyle. So it's fun like belajar untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. And you guys should try too. Please ada your comfort zone to feel the growth. Woo! Mantap. Okay, Hana. Awal-awal tu malu. Lepas tu bila lama-lama dah kenal macam sering lah juga dengan my housemate. So macam kejap macam apa macam boleh buat sendiri lah. Okey je. Ucapan saya sebab apa? Apa perasaan dapat housemate yang tak kenal? Saya rasa saya agak takut lah sebab satu style hidup jauh daripada suami saya. Saya waktu penting tu saya memang takut gila lah nak cakap dengan orang. Tapi saya tak percaya yang saya akan rapat dengan orang sampai berlompat-lompat bertani berwahung sampai berdiri. Tak berdiri tapi okey itu je. Okay guys. So okay, saya takut juga sebab yang saya kenal Elisa je. Dia je. Yang lain saya tak kenal. Tapi senang, diorang masing-masing ada tahu cara respect orang. So macam dia tengok dulu kita orang macam awal-awal observe dulu masing-masing. Dah mati lah? Haa. Cuba kan? Tengah-tengah. Kamera. Ada. So awal pada lama tak kenal aku ni. So awal tu kita orang observe dulu. Lepas tu masing-masing dah kenal masing-masing. So akhirnya boleh lock in, connect together. So actually I'm happy with this housemate. Tengok guys. Connect. Semoga yang Kak Gigi pun baik-baik sahaja. Amin. Bukan dengan housemate yang baik. Yang lebih baik daripada yang kini. Amin. Connect. Bluetooth device. Elin connect. Bluetooth device is connected successfully. Mantap. Bye. Sekarang dekat foto booth.
Guys, tengok ni. Teka-teka. Ini nanti ibu gambar. Dadah. Ni kita banyak guna apa? Tak tahu, kita tengok kat dalam. So ni dia punya hiasan. Aduh, kepala aku sangkut. Jangan lima. Dia Ah, 3 je lah. nak tak? Yang mana cantik lah semua. Okay. Okay, nak potong. Nanti kau stick je. Okay guys, kita orang dah nak balik. Kita orang dah beli I bought P-Life and then Auntie Anne punya sausage. Tak tahu tutup dah. Jadi Syah dah barai. Bye KL. We're going home. Nampak tak tu rumah yang kita orang pergi? Cantik kan? Bye guys. So Mimi rate indoor theme park tu 7 out of 10.